Kalau ditanyakan kepada saya mengapa kita mahu membincangkan tentang watak Maryam menurut dimensi Al-Quran, kerana sebenarnya watak Maryam dalam dimensi Al-Quran ini terlalu luas. Perbincangan Maryam ini sebenarnya perbincangan yang sangat kompleks apabila dilihat daripada konsep tadabbur Al-Quranul Karim. Baik, saya nyatakan sebagai contoh sedikit ya. Dalam surah Maryam sahaja ada 2 tempat disebutkan dengan isyarat yang sangat halus. Iaitu dalam ayat yang ke-16 menyatakan izin tabazat min ahliha makanan syarqiyya. Yang mana Maryam Al-Muqaddasah radhiyallahu anha telah mengasingkan diri daripada keluarganya yang mana beliau pergi ke satu tempat sebelah timur. Okey, satu. Dan dalam ayat yang ke-22 fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiyya. Sekali lagi perkataan intabazat digunakan. Yang mana ketika Maryam alaihissalam mengandung, beliau pun mengasingkan diri dengan kandungannya ke satu tempat yang jauh. Ya, jadi di situ Allah Ta'ala bagi isyarat tempat. Satu, makanan syarqiyah. Yang kedua adalah makanan qasiyah. Dan kita tahu mereka berada di Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis juga telah dinamakan oleh Allah Azza wa Jalla Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Aqsa qasiyah. Jadi kaitan. Jadi isyarat-isyarat yang halus sebegini yang perlu kita tadabbur sebenarnya. Apa mesej yang mahu disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu bagus satu. Mengikut senarai saya lebih daripada 60 rasanya hikmah tersembunyi di sebalik penceritaan Maryam menurut dimensi Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang peminat tadabbur Al-Quran ini, jangan lepaskan peluang untuk mendalami cerita Maryam menurut Al-Quran, supaya dengan itu kita betul-betul melaksanakan perintah Allah Ta'ala untuk mentadabbur Al-Quranul Karim. Jumpa dalam program bersiri 5 kelas.